Kalau tuan-puan tengok based on data yang saya tunjukkan, mungkin tuan-puan akan kata, kalau macam ni baik run Broad Advantage Plus je daripada awal. Tengok data purchase lagi banyak dan ROAS pun lagi tinggi. Jadi dekat sini saya nak tekankan, inilah hasil learning phase yang berkesan daripada AdSet, Lookalike dan Custom Audience tadi. Sebab saya dah try banyak kali, memang, ataupun kalau tuan-puan nak cuba pun tak ada masalah. Tuan-puan cubalah. Sebab saya boleh jamin tuan-puan tak akan dapat result yang macam ni. Sebab seperti yang saya katakan tadi, Broad Advantage Plus ni dia ibarat kapal kita berlayar di tengah lautan yang luas tanpa bantuan GPS. Peringkat awal dia mula berlayar tu, mungkin dia belum sesat. So kita pun tengok result okey. Sehari dua okey, seminggu okey. Kemudian dia dah mula merepek. Dia dah mula sesat. Dan dia nak back on track tu, sampai kesudah memang tak back on track sebab dia tak ada GPS. Dia tak ada cukup data untuk dia refer untuk sebagai dia punya guideline. Video seterusnya, saya akan tunjukkan common mistake yang biasa dibuat dalam kempen scaling ni.